Okey Mat, ini seterusnya ya, plan B ya, tentang reward setara. Reward setara ni ialah pairing di plan B. Okey. Jadi dia punya kadar peratusan itu ya, kalau kita tengok di kosong, dia punya peratusannya dihadkan 18%, di 1 22% peruntukannya, di 3.5 40%, di 4 50% peruntukan daripada pairing reward setara yang berlaku pada hari berkenaan. Sebab pairing ya, ataupun pasangan ni di plan A dan juga di plan B dibayar setiap hari selepas pukul 12 malam ya. Tapi kalau di plan A penaja real time. Untuk upline yang layak untuk dapat pairing itu dikira pada 12 malam. Di plan A ataupun di plan B sama saja. Okey. Jadi kita tengok tadi kadarnya, contoh ya. Contoh kat sini pairing reward setara ni, ketika grup kita di sebelah kiri ataupun sebelah kanan membeli satu produk yang bernilai RM50, kiri RM50 kanan, maka kita akan layak mendapat satu reward setara point dia. Jadi kalau grup kita, tak kira lah jauh mana jarak dia, tak kira berapa level dia, tak kisah, infinity pun boleh. Okay. Membeli barang, katakan harga dia RM150 sebelah kiri dan sebelah kanan pada RM150, yang itu kita akan dapat 3 reward setara, sebab RM50 itu dikira sebagai satu reward setara. Jadi kalau dalam grup kita tu ya, grup kiri ada 1 juta sale ya, pada hari berkenaan. Grup kanan pun ada 1 juta sale pada hari berkenaan. Jadi kita akan dapat 20,000 reward setara. Maksudnya 1 juta bahagi RM50, jadi dapat 20,000 poin lah RS tu. Kalau kita package D4, kadar dia purata anggarannya, sebab dia setiap hari berbeza-beza ya. Bergantung kepada jualan reward setara pada hari yang berkenaan itu. Contohlah katakan ada 20,000 tadi kan, 20,000 reward setara kita punya point, darab dengan RM4, maka kita akan dapat RM80,000 ya, bonus pasangan reward setara. Kalau kita package di kosong, peruntukannya 18%, ya, berkemungkinan kita hanya dapat 20,000 poin reward setara darab RM1.5. Jadi kita akan dapat RM30,000. Jadi beza ya, 80,000 untuk package D4, di kosong kita hanya dapat 30,000. So rugi kat situ, beza dia RM50,000. That's why ya, aku menjerumat, kalau kau nak betul-betul buat benda ni, tak ada pilihan ya, kena ambil package D4. Sebab package D4 ni special, dia banyak bonus-bonus dia, di plan A, di plan B ya. Jadi kita kena ambil peluang tu semualah. Okey, ini contoh ya. Kalau kita tengok dekat binary tu, level 1 hingga level 10, kalau kita campurkan level 1, level 2, level 3 sampailah level 10, jumlah orangnya ialah 349,526 orang ya. Kalau kita package di kosong, jadi darablah dengan RM1.50. Jadi kita akan dapat RM524,289 bonus reward setara pasangan tu. Tapi sebaliknya kalau kita package D4, okay, darab dengan RM4, maka kita akan dapat RM1,398,104 bonus daripada RS pasangan, reward setara pasangan di plan B ni. So jauh beza dia kan, 500,000 dengan 1.3 dekat 1.4 juta tu. Beza lebih kurang 500,000 kat situ. Ya, itu kalau satu ID. Ya, kalau 7 ID kita menjadi, semua dapat, so kita boleh collect ya, RM9,786,728. Banyak tu Mat ya. So memang hebatlah ya. Di bio di sini RM50 kanan, RM50 kiri, dekat plan maintain pun dapat satu reward setara pasangan. Itu bonus pasangan sebenarnya. RM50 pun dapat satu pairing ya. Memang hebat sangatlah. Simple sangat, senang sangat untuk kita capai ya. Bonus pairing di plan B ni.